Yang murah tak semestinya selamat. Sekarang ni dah hujung tahun, ramai orang mula cari servis untuk kemaskan rumah, untuk prepare tahun baru dan juga hari raya. So, servis apa yang selalu orang cari? Cleaning service, aircon, mesin basuh, semua ni memang high demand. Tapi masa macam ni jugalah scammer, dia pandai tu. Dia aktif pada waktu-waktu ni, dan di mana kalau korang salah pilih, korang boleh rugi banyak duit. So, korang tengok video sampai habis, I akan share beberapa tips penting supaya korang tak kena scam. First of all, I nak tanya, bila korang nak cari cleaning service, biasanya korang akan cari dekat mana? Selalunya mesti ramai akan cari dekat Facebook ataupun Google kan? Sebenarnya dekat situlah scammer paling suka pasang trap. Kalau korang pernah nampak iklan servis aircon ataupun mesin basuh murah dekat FB, dekat IG, dekat TikTok ataupun Google, yang harga dia tak masuk akal, tak make sense, korang tolong hati-hati sebab benda tu adalah scam yang paling ramai orang tengah kena sekarang ni. So you see, scam ni start daripada satu benda je. Bila you dah terpedaya, dah tertipu dengan iklan murah, walaupun iklan tu nampak legit. Lepas korang dah terpedaya, korang dah kena trap, waktu itulah korang akan klik link untuk WhatsApp dengan scammer tu, dan scammer tu akan sembang elok-elok. Dia akan bagi quotation yang cantik, yang proper, sesiapa pun boleh generate quotation, betul tak? Dia akan bagi ayat-ayat yang menekan. Dia akan kata urgent ni. Ini adalah promosi tinggal 1-2 hari sahaja. Waktu you nak buat payment tu lah, scammer tu akan suruh you download the service app untuk booking ataupun buat bayaran. Tapi app tu, dia bukan datang daripada Google Play Store ataupun Apple App Store. Dia akan bagi you satu link untuk you download dan install app tu ke dalam you punya device. Kalau kau nak tahu, file yang you download tu adalah file APK. This is an installer untuk Android punya devices. Once you dah install the APK ataupun the app ya, akan keluar satu request untuk permission untuk you allowkan app tu untuk buat itu, buat ini dekat you punya phone. The moment you tekan allow to all the permission request tu, you dah dalam keadaan yang bahaya. Sebab benda ni adalah malware. Dia boleh curi, dia boleh sedut info login, paparkan page bayaran palsu, tangkap apa-apa je yang you type. So maknanya dia boleh baca you punya password, sampai boleh take over the phone dan approvekan transactions tanpa you buat apa-apa. So rule dia mudah saja kalau korang nak elak daripada kena scam. Kalau service account atau washing machine tu nampak murah sangat, tak masuk akal, dan dia suruh you install app daripada link, you stop je lah. Tolonglah korang pesan dekat mak ayah korang, adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan, keliks-keliks. Sebab benda ni dah ramai orang kena. Nampak macam servis biasa, tapi sebenarnya adalah taktik scam yang popular dan bahaya dan berjaya. So macam mana boleh tahu pasal taktik ni? Sebab I selalu follow updates daripada social media. Jangan kena scam official. And korang pun kena follow untuk tahu update dan safety tips yang ada supaya korang boleh elak daripada kena scam oleh scammers dekat luar sana. So, I nak ingatkan korang, jangan kena scam.